Okay, kita nak kongsi apa yang kita beli tadi kan. Kamu je. Ini kita beli di Kroa tadi ni. Pertama nasi tomok, ya ayam goreng. Ayam goreng. Yang ni ayam yang sekali dengan nasi, ayam sekali dengan nasi. Lepas tu kita beli roti payet, roti payan. Kemudian kita ambil ni apa dia, kulit ayam goreng. Okay. Lepas tu kita beli pulut apa ni, pulut panggang, dengan pulut udang. Kita tengok gaya asal macam mana. Ini yang kita beli di apa dia, Keroka, tengah-tengah pekan. Okey, sekarang yang ni kamu Majid. Ini apa? Ada dua bungkus. Ni kita beli dalam kampung ni juga. Yang kita kampung Bukit Takor. Yang ni dua bungkus nasi ah. Kita nak tengok boleh lawan dengan Yala ke tak? Bungkus nasi dengan dia punya cabai ya. Lepas tu kita beli nasi habu dia tu, kecil dah. Saya tak ingat harga tadi ni berapa, tak ingat. Tapi dalam 25 baht je tu je. 25 baht. Nasi ni 25 baht. RM2 biar dekat dia ringgit tu. Ada lagi. Kemudian di apa di tu. Di mana tadi macam tapi? BC mini kita beli ayam. Sebab kita ni ada 7 orang. Okay, maknanya yang kita beli ni tak ramai, tak banyak orang lah. Kami ada 7 ahli. Ada susu. Lepas tu ada habis itu sahaja pagi ni. Semua ni tak ingat apa. Jadi lah ni kita nak makan dulu, kita nak tengok hak mana yang best, hak mana yang sedap, mana tak sedap lah. Kalau kita nak mula makan yang mana je. Ini memang tak recommended. Yang ni nasi yang sama tak tak semuanya. Dia bagi ayam goreng. Ya. Sama. Ayam goreng dah. Ayam goreng tak? Okay. Kemudian bumuk ni, kalau kita minta bantuan, kita ambil tinggal mangkuk. Makan bubuk ni. Okey, sebelum tu kita tengok. Okay, kita makan dengan bubuk. Kulit ayam. Wah, ya. Ayam makan nasi besar.
Ambil ni, basuh payuk. Payuk yang bawa basuh. Payuk camping. Okey, ni dia apa? Pulut udang. Pulut udang ni best. Makan pula dengan kulit ayam ni. Sedap. Bukan ni. Ini bubuk ataupun dia panggil nasi air. Standard dia tak lari. Betul nampak? Bagi mi rasa dulu. Bagi mi rasa dulu. Ha? Okay. Okay, pendek kata semua yang ada ni lah kak. Memang tak. Boleh kalau kita main pagi-pagi, kalau kita orang nasi ni kita tak try. Ni dia pakai, dia nak syok kita panaskan lah kalau kita ni roti payeh. Kita panaskan lah. Buka resistant. Okay. Roti payeh ni rasa dia macam dengan roti Arab je kita tu. Orang roti Arab. Dia tak canai apa semua tu. Dia cuma dia roti ni macam dia buat yeast. Dia biar dia kembang sikit semua. Kemudian dia letak atas belakang.
tengok hal yang tadi ni. Manis. Hal ni kalau kami selera orang Kedah ni dia tak apa tak. Tak masuk sebab dia manis. Orang Kedah ni dia gulai kari dia tak boleh manis je. Tapi kuah dia kuah manis. Okey, dekat dulu untuk kita punya video pagi ni. Sepagi ataupun menikmati waktu pagi di Betong. Alhamdulillah kita duduk di kawasan orang Islam, kita duduk di hotel-hotel dalam Kano. Memang selalunya kita memang macam tu lah, kita cari tempat-tempat yang sehabis boleh lah. Ni pun payah nak dapat tempat ni, alhamdulillah rezeki kan. Jadi kita beli rumah, kita duduk di sini dan kena pula baru sedap kata kawasan ni, kawasan kampung dekat sangat dengan di dapur tu ada viral tu. Nanti tunggu video seterusnya kita akan pergi ke satu pasar pagi Banang bawah tu nama tempat tu. Itu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.